Play okey dah. Turun dulu. Betul tanya aku okey ke tak? Ada orang kan betul. Aku okey. Aku okey. Tak ada orang ni. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada pihak tuan rumah Encik Juraimi kerana menerima kedatangan kami sekeluarga dengan berlapang dada, senyuman yang manis. Dengan wajah yang ceria. Okey, jadi terlebih dahulu saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Syafiee, wakil daripada keluarga Abdul Rahim Samad dan juga Puan Sri Masyita Yusof. Saya ananda yang kelima. Kita ada 6 orang adik-beradik. Jadi ini abang saya yang pertama, Muhammad Saufi. Kakak saya yang kedua, Atika. Saudara mara kakak-kakak saya lain. Alhamdulillah hari ni cuaca hujan rahmat. Hujan rahmat, ya betul. Okey, jadi boleh berpantun ini ya? Kalau nak kata kita sebelah-belah Johor, kita memang tak ada pantun. Ya. Kita direct to point aja. Okay. Jadi kalau belah sana nak pantun, tapi kita tak ada berbalas-balas lah. Tak salah. Betul tak? Betul. Itu je lah. Okey. Jadi kita tak menjual lah, kita bagi je. Ya. Kita bagi. Okey. Indah melati di pinggir tasik, cantik bersinar berzaman-zaman. Hajat di hati ingin merisik, bunga yang mekar di dalam taman. Okey, jadi sebenarnya beginilah. Sejak kebelakangan ni saya tengok adinda saya tu Muhammad Alif serba tak kena. Dia makan tak berselera. Mandi tak basah. Bila jalan tu terapung. Jadi apabila tidur malam tu duk ngigau-ngigau, duk sebut nama Fuzrin. Jadi kita ni bukan apa, kita sayang dia kan. Kita tanyalah dia, kau kenapa ni Lip? Kan? Kita tanya, tak sihat ke? Dengiling? Tak. Kita tanya, nak kahwin? Dengan ngangguk? Aduh, berat betul. Jadi oleh sebab itulah tujuan kami datang ke sini, ingin mengeratkan silaturahim untuk menghubungkan insya-Allah antara dua keluarga. Jadi sudah menjadi sunnah juga, sebelum apa-apa kita datang untuk bertanya, adakah si Fuzri ni sudah berpunya ataupun tidak. Apa yang saya diberitahu kepada pihak sebelah lelaki, iaitu bapa dia ni, sahabat saya Encik Juraimi, yang mana anak beliau sekarang ni dalam keadaan single katanya. Alhamdulillah. Single, maksudnya tidak ada siapa yang punya lah. Jadi dah dibetulkan, dah ditutur katanya pun, bapa dia pun cakap memang tak ada siapa-siapa lagi. Jadi itulah keputusannya pada petang ni. Alhamdulillah. Okey, jadi saya difahamkan untuk majlis hari ni kita ada dua majlis sebenarnya. Yang pertamanya yang tadi itulah merisik. Jadi untuk merisik, nak bagi tunjuk cincin dulu? Tak apa, nanti sekali harum. Sekali harum terus. Okey. Jadi merisik sudah. Jadi kita terus ke situ lah. Saya nak bagi satu lagi pantun. Boleh. Masuk adat nak kena tak buat. Betul. Okey, jadi dari Ketapang membawa hajat, singgah di Kulai bersama rombongan. Datang kami datang berhajat, hajat di hati ingin masuk meminang. Okey, jadi bila sudah diperjelaskan bahawa Fuzrin tu belum berpunya lagi, jadi saya secara rasminya wakil daripada Tuan Badan ingin masuk meminang pada Fuzrin. Okey. Jadi lagi sekali saya mohon ucapan terima kasih lah kepada rombongan lagi sekali. Lagi satu, pada petang ni pun saya diberitahu dan telah dinyatakan kepada pihak perempuan, yang mana pihak rombongan lelaki akan datang, iaitu dua hajat, iaitu merisik dan terus meminang. Maksudnya
di sini apa yang telah dimaklumkan kepada saya, cincin bermakna cincin satu merisik, cincin dua untuk bertunang. Jadi dengan ini saya sebagai wakil pihak perempuan, yaitu Cik Jeremy, anak dia, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim menerima tunangan pada petang ini antara kedua belah pihak, yang mana anak si itu siapa yang bernama Muhammad Alif Najmi. Muhammad Najmi ni betul ya? Muhammad Najmi takut salah orang tak. Jadi yang perempuan pun Nurin. Jadi mungkin kedua-dua pihak dah berjumpa. Jadi cuma kat sini kita nak menerangkan, merasmikan lagi hajat kedua pihak bersua muka antara saudara atau dengan saudara masing-masing lah. Dengan ini juga saya pun dengan secara langsungnya belanja ni apa saya tahu saya masuk terus Okey, terus masuk. Saya masuk terus. Belanja ni apa yang tahu 10,000 yang dipersetujui kedua belah pihak. Jadi 10,000 dipersetujui sekali belanja untuk antaranya 10,000, dan untuk tarikh perkahwinannya setahun hidup. Masuk setahun hidup tu kalau ada rezeki dicepatkanlah, kalau tak ada rezeki kita doakan, kita minta dicepat jugalah. Jadi setahun hidup lah. Tapi tarikhnya kedua-dua pihak belum dapat tarikh yang betul-betul bila tarikhnya yang akan dijadikan untuk hari perkahwinan anak-anak kedua pihak nanti. Betul? Okay. Betul yang selain diberitahu saya. Jadi saya kat sini berterus terang dan jadi sama-sama kedua pihak tahu. Yang penting tidak ada dakwah-dakwi selepas ini ataupun kata-kata betul ke yang ni? Yang ni kita jumpa sama-sama, kita terus terang aja. Bermakna antara dia 10,000, dia punya tempoh dia setahun hidup. Kalau ada rezeki, kedua pihak akan berjumpa dan tarikh ni akan ditetapkan kedua belah pihak. Itu aja. InsyaAllah pada petang ni kita raikanlah kedua pihak ni, yang mana anak-anak kita baru, maksudnya kita bimbing lah, maksudnya baru nak buat mendirikan masjid katanya. Jadi kita bimbing lah. Di zaman-zaman sekarang ni kita pun bukan nak kata zaman-zaman sekarang ni pun kita tengok, cuma kita nak kena tengok-tengok jugalah kedua belah pihak. Kita pertunangan ni bukan tiket untuk selalu berjumpa. Maaf saya yang cakap lah, saya bukan nak berceramah ke tak, tapi gitulah dia punya hakikatnya. Jadi di sini walaupun saya tak pernah berpantun, tapi saya minta maaf banyak lah. Saya dengan tradisi Johor ni memang kalau dia terus jalan dia bang, kita tak ada pantun bang. Jadi tapi oleh kerana teradat abang memang dah ada pantun, kita terima dengan seadanya lah. InsyaAllah selepas ini rasanya ada pertukaran barang antara lelaki dan perempuan, dan upacara sarung cincin bagi pihak perempuan dengan inilah. Itu acara untuk kaum ibu lah yang kita nanti kita pergi makan lah hujan-hujan ni kan. Jadi kita terus pergi makan. Jadi secara ringkasnya itu ialah saya terangkan bang. Jadi kalau ada apa-apa yang nak tanya lagi ke, ataupun ada yang tak puas hati lagi ke, saya insyaAllah menerima apa aja yang datang daripada pihak belah rombongan. Pasal tuan-tuan dan perempuan dah bertemu sua muka sebelum ni dan dipersetujui oleh kedua pihak. InsyaAllah dipermudahkan. InsyaAllah, amin. Satu lagi soalan, mungkin saya nak bertanya soalan. Bagaimana dengan mas kahwin? Mas kahwin, setiap negeri ada harga yang lain-lain kan? Mas kahwin tu kalau ke negeri Johor ni 25 RM20 setengah. Kalau nak ditambah itu terpulang kepada pihak lelaki. Okey, faham. Tapi kalau pihak Johor memang ada ditetapkan itu je. Itu saja. Jadi pihak perempuan tak ada nak. Tak ada. Okey. Jelaslah kita jelas. Bila nanti tuan kata di akhir rancangan, cuma dia di akhir rancangan dia di Motok Gadi, dia akan beritahu lebih terang lanjut. InsyaAllah. Okey, ada apa? Okey, jadi sama juga seperti yang saudara Cik Noman katakan, yalah sudah menjadi tanggungjawab kita juga untuk berpesan-pesan kepada mereka semua. Jadi orang kata apa, sebelum diijab kabulkan, syariat tetap membataskan. Pelajari ilmu rumah tangga agar kita lebih bersedia. Tu lagu lah. Lirik, kita ambil lirik dia. Rumah tangga bagus. Okey, jadi macam mana nak tunjukkan cincin ke macam mana untuk teruskan? Sebab semacam perlu tunjukkan Yang ni bang. Jadi
Okey. Okay, jadi kat sini kita ada dua bentuk cincin. Yang pertama ni yang tak ada batu, yang tak ada batu lah. Jadi nak tunjukkan kepada bapak yang tu. Betul ni. Oh, betul. Emaknya tadi. Tu. Hai. Mantap. Kasih tengok dulu. Dia anggur dia anggur alhamdulillah anggur. Okey, satu lagi bentuk cincin, ini untuk bertunang. Tunjuk lagi. Nah. Terima je. Alhamdulillah. Kita sama-sama nak sampai tahun Rahimah. Ya betul. Okey. Jadi apa lagi ya? Ayah saya anggur je, jalan je. Okey. Datang bagi memberkati majlis pada petang ni, kita baca bersama sikit lah. InsyaAllah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi wa ashabil kirami al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahis syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan wa ni'mahu wa ikau mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhirina biha sayyid wa tarfa'una biha innaka al darajat wa tuballighuna as-salawat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa zidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najati minan nar wal afwa inna hisab. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana la tudhi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa bitamim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fatihil liman khatimi lima sabaq wan nasiril bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadi wa miqadim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bil uqadu wa tanfaridu bil qurab wa tudul hawaiju wa tunalu bi rawaim wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adali kulli ma'luminat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min jahril bala wa darki shiqa wa su'il qada was samatatin adal wa ibadi rajai.
Allahumma inna na'udzubika min bala wa darki siqa wa su'il qada wa samatan min adar wa ibati rojai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la tu'inna bil adwaimi wal jaraimi ya karim da'wahum fiha subhanakallahumma wa ta'ala fiha salam wa ainu da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya